Atan Nikas akan menjawab satu kenyataan daripada aduan kepayan Chin Tek Ming berkaitan dengan sesuatu isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari anak Sabah, saya ingin menjawab dengan jelas dan bertanggungjawab satu kenyataan yang dibuat oleh adun kepayan Chin Tek Ming berhubung hak minyak dan gas Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 63. Pertama sekali, izinkan saya tegaskan dengan sejelas-jelasnya, Kerajaan Sabah tidak pernah menjadi pemerhati pasif dalam soal melindungi hak perlembagaan negeri, sumber petroleum dan masa depan fiskal Sabah. Usaha mempertahankan hak Sabah di bawah MN63 bukanlah agenda baharu, tetapi satu komitmen berterusan yang dilaksanakan secara tersusun dan berstrategi. Namun, ada perbezaan besar antara bertindak tegas dan bertindak tergesa-gesa. Kes Mahkamah Tinggi baru-baru ini contohnya yang melibatkan Petroleum Nasional Berhad Petronas dan juga Petroleum Sarawak Berhad Petros pada asasnya menyentuh isu kontrak dan juga jaminan bank. Persoalan perlembagaan ini kini berada di hadapan Mahkamah Persekutuan dan proses tersebut sedang berjalan. Sarawak telah memilih laluan kehakiman. Itu adalah hak perlembagaan mereka. Sabah pula memilih pendekatan yang berperingkat dan berhema, yakni melalui rundingan didahulukan, litigasi hanya jika benar-benar memerlukan. Mengapa? Tanda soal. Kerana tindakan membawa perkara sebesar ini ke mahkamah bukan sekadar strategi undang-undang, ia merupakan satu bentuk konfrontasi struktur antara negeri dan juga persekutuan. Keputusan mahkamah menetapkan sempadan secara tegas dan muktamad. Rundingan pula membuka ruang kepada penyelesaian praktikal, penyusunan semula dan pengukuhan semangat federalisme yang bekerjasama. Kita juga perlu bersikap realistik dan berstrategi. Sekiranya Sarawak berjaya di Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tertinggi memberikan keputusan yang memperjelaskan kuasa perlembagaan ke atas sumber petroleum, keputusan tersebut akan menjadi satu presiden kes yang mengikat. Ia tidak akan terhad kepada Sarawak sahaja. Sudah tentu ia akan membentuk landscape undang-undang yang memberi kesan kepada Sabah juga. Memandangkan kedua-dua negeri memasuki persekutuan yang dibawa kerangka Perjanjian 1963 yang sama. Ada faham? Dengan kata lain, Sabah bukan pasif, Sabah bersikap strategik. Mengapa perlu tergesa-gesa memulakan litigasi perlembagaan yang sama sedangkan satu keputusan muktamad Mahkamah Persekutuan mungkin akan memperjelaskan kedudukan undang-undang bagi kedua-dua negeri Borneo tersebut? Tanda soal. Pada masa yang sama, Kerajaan Sabah terus berunding dengan Kerajaan Persekutuan melalui mekanisme rasmi, termasuklah juga jawatan kuasa semakan MN63, rundingan antara kerajaan dan perbincangan fiskal bagi memastikan hasil yang lebih adil serta penglibatan negeri dalam aspek pengawal seliaan. Ini bukan kelemahan, ini adalah kebijaksanaan dalam pentadbiran. Hubungan negeri dan persekutuan tidak boleh disandarkan kepada kemenangan di mahkamah semata-mata. Ia memerlukan kerjasama jangka panjang, khususnya dalam sektor strategik seperti tenaga, hasil negara dan juga rangka kerja pengawal seliaan. Adun Kepayan menyatakan bahawa isu ini melangkaui politik kepartian. Dalam hal ini,
kita bersetuju. Saya bersetuju. Tetapi melangkaui politik juga bermaksud memahami bahawa tadbir urus memerlukan keseimbangan, ketegasan undang-undang apabila ianya perlu dan diplomasi apabila ruang masih terbuka. Pendekatan kerajaan Sabah adalah jelas. Pertama, kita mengiktiraf kepentingan perlembagaan MA63. Kedua, kita mengambil maklum prosiding Mahkamah Persekutuan yang sedang berjalan melibatkan Sarawak. Yang ketiga, kita memantau perkembangan dengan teliti. Yang keempat, kita mengekalkan semua hak perundangan negeri. Dan yang terakhir, kita mengutamakan penyelesaian melalui rundingan selagi ia boleh memberikan manfaat nyata tanpa menjejaskan kestabilan hubungan persekutuan dan negeri. Litigasi adalah satu instrumen, bukan reaksi pertama dalam pentadbiran yang bertanggungjawab. Sekiranya rundingan gagal, saluran perundangan sentiasa terbuka. Hak perlembagaan tidak luput hanya kerana kita memilih dialog terlebih dahulu. Faham tidak ni? Jangan kita salah tafsir kesabaran strategi sebagai kelemahan. Sabah tidak akan melepaskan haknya, full stop. Sabah tidak akan menggadaikan masa depan fiskalnya, full stop. Tetapi Sabah juga tidak akan terburu-buru menuju konfrontasi selagi penyelesaian melalui meja rundingan masih boleh dicapai. Bertindak bukan untuk meraih tepukan politik. Kita bertindak demi kestabilan perlembagaan jangka panjang dan keselamatan ekonomi rakyat Sabah. Itulah kepimpinan yang bertanggungjawab.